Hello, what's up guys? Welcome my YouTube channel. Si jerapah yang tinggi lagi kan lampai. Okay, hari ni kita nak buat video vlog. Kita nak pergi ride ke Gurun dan Gunung Jerai. Stay tune. Akan banyak lagi video-video konten yang akan menarik yang akan saya post selepas ini. Okay, kita jumpa dekat atas motor. Okay guys, kita akan ride dengan motor SYM 985, ayah saya punya. Dan yang ni ride bersama motor SYM Modena Z15 GT. Stay tune guys. Makanya kita dah nak start bergerak. First destination kita ke Gurun, iaitu di Pohon. So ready, kita punya rider veteran kita bergerak. Sebab dia senang ubah sebab kat situ je kan. Dah buka dah. Kita letak je. Panas. Sudah panas. Ya ibu ayah bye-bye sikit. Bye. Veteran. Jalan dah. Gerak. Oh, depan je pun. Depan tu je pun. Depan tu dia kita kena U-turn ni, dia tepi-tepi tu, tepi tu. Ha. Dak, restoran air kacang saji. Depan ni dia sebelum Shell. Ha.
Nah, elok. Apa kita di depan tu? Pusing. Sini. Ah tu. Buka. Ah tu air kacang tadi buka. Buka kan? Ha, si tu. Ha? Oh dia tak boleh ke? Depan ni. Boleh ada lubang kan? Ha. Ada lubang tak? Ada. Yang ambil kamera ni tak lagi. Dia taruh dekat air kacang saja tu tau. Lagi air cabut kamera ni dia taruh dekat air kacang saja tu. Ni buat video ke? Video. Kadang cepat. Duduk tangan boleh duduk. Oh, cepat oh. Ha, ya Allah. Ha, sini ya. Ha, itu hal dia. Oh, panas. Oh, panas. Panas. Sini boleh tak? Ambil kursi. Oh, panas. Air kacang RM2.5. RM5.5. Mana nak dapat? Dah runtuh dah tu makan. Tak dapat. Ayah beli lah. Atas dia je. Belakang. Bagi dia apa? Bagi dia apa? Ang buka YouTube lah. YouTube bukan buah semua mata. Okay. Dah settle makan. Kita nak bergerak ke Gunung Jerai. Let's go. Try lah. Ya Allah, banyak lagi tau. Kena masuk lah. Ha? Bodoh lah. Mana nak tahu. Kitanya first time. Mana nak tahu. Duduk ni batu dulu. Duduk ni batu. Okay. Oh, motor dah lalu ada. Oh. Tadi kita bang lah, aduh. Bang lah. Bukan ni, Freddy. Dia macam Freddy. Tapi dia ada lagi ni. Boleh tu? Right. Oh.
Kita dah sampai dekat sikit je lagi. Ni lagi 2 km nak sampai ke puncak Gunung Jerai. Tengok para fighter. Walaupun umur dah 40-an 50-an dah kan. Okay, kita akan teruskan lagi perjalanan lagi memang lagi 2 km. Kita akan sampai. Ada strawberry juga ya. Ada strawberry juga lah. Dah, turun. Bosan je pun. Sampai 10 minit pun. Memang kayu kat dengar ni. Dia ada luki-luki ke. So ni Royal Villa. Ni mesti mahal sebab dia villa yang bau. Oh tu yang tu ada lagi tu apa dia tu? Oh ni Jaga. macam tempat ni. Sabar. Ada apa ni? Ha? Fun Garden. Oh ni dia apa kat strawberry ni yang teruk tu. Tapi tu ada jerai hill. Ada jerai. Tapi bukan musim dia. Ada tu ni tepi buat ya. Sudah tu bukan musim dia lah. Dia nak tak tu kita duduk atas ni. Oh, buka ibu tu. Akim lah. Nak kaktus. Bayarlah. Jangan kena tanya tu. Jam ya. Woi. Oh, kami ni. Ini kucing ah. Dia tak boleh hang tu. Ada tapi kau tak. Dalam. Macam tak jeli kita tengok pasal. Bulan grup. Nak kak dia nampak dia ni. Tak mau balik. Ni. Ayah nak dapat dia. Ayah nak dapat dia. Ni. Okay guys, kita sekarang ni berada di ketinggian 187 daripada aras laut, iaitu Gunung Jerai. Ini kawasan resort lah kalau boleh awak semua boleh tengok. So sejak tahun 2010 saya nak di sini sampai sekarang tahun 2025, 15 tahun. Banyak benda yang berubah, resort dah banyak, tempat pun banyak entertainment, dah strawberry. Sejuk, boleh lah 24 darjah Celsius. Tak sejuk sangat, tak rasa panas sangat, just nice. Okay. Ni lagi lawa ni. Ni panas tu macam. Oh panas tu. Ni pun cerah. Oh cerah ni. Ni lawa.
Oh, lighting. Padu. Ni lagi orang pun. Elok. Ada orang lain. Dia ready. Lagi. Ni boleh tinggal. Nak tengok. Ya. Dia nak buat atas ni kan. Ada orang. Ayah tu. Ni kata ni. Dia sewa. Sewa. Kalau ada people. Sekarang ni kita berada di taman hutan naik Kedah. Kalau anda naik Gunung Jarai, turun bawah tak sampai 2 km lepas pada Muzium Perhutanan, tengok sebelah kiri. Okay, dia ada hutan lipa. Entrance fee RM2. So dia ada satu attraction di mana ada satu jambatan. Anda boleh tengok view satu Kedah. Itu RM3. So anda masuk entrance fee RM2 ni. Dalam ni dia ada glamping site, camping site dan juga ada resort. Anak sungai ada, tapi sekarang ni Kedah musim kemarau. So dia kurang ayak lah. Kat situ lagi saya tunjuk kat ni, boleh tengok. Dia ada satu kolam. Masalah kanak-kanak tapi stay kena ada penguasaan orang dewasa lah. So ni glamping dia, ada lebih kurang dalam 4 buah. Tu kolam. Ni. Dia Camp Rekreasi Gunung Jarai. Tu nama dia. Okey. Kat bawah lagi saya ada. Saya akan tunjuk macam mana view dia. Yang kat mana sini adalah view. View berlatar belakangkan Negeri Kedah. Tu lagi orang tu main lah tu. Kita tengok. Oh ni glamping site yang. Oh. Oh ni tu kini kolam. Naik ayat sungai dia. Saya nak sungai tengok. Oh ni kolam dia. Kering. Uish. Yang sini nampak straight view. Cantik. Mai, pelan-pelan. Ni kat tengah ni. Duduk dulu. Duduk dulu. Macam map ni. Pelan. Oh. Nampak view. Tu. Tu. Nanti kan dia punya ni kalau duduk atas ni lagi nampak. Saya ambil gambar boleh.
sampai rumah. Okay, hari ni kita ride daripada Gurun, naik Gunung Jarai, lalu Kok Yan, Pantai Muni, and then rumah. So 7 jam ride menggunakan motor kebanggaan Malaysia. Okay, so stay tune for the next content. Letih memang letih, tapi orang kata apa, pengalaman, experience, enjoy angin, tengok kampung kan. Okay, stay tune for the next content dari CJ Rapah yang tinggi lagi kan lampai. Ciao.